titik P bergerak dengan keadaan jarak dari titik A 3 kali jarak dari titik B. So, maksudnya P ni daripada A sama dengan 3 kali ganda jarak dia daripada PB. Okey. Jarak P ke A sama dengan 3 kali ganda jarak P ke B. Okey. So, jarak titik A, okey, dia bagi titik A, dia bagi titik B. So, A dah ada 20, B dah ada negatif 40. So, P ni tak tahu, kita letak je X, Y. So, macam nak kira jarak? Apa formula dia? So, jarak dia X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Nah, ni kuasa dia. Dia sebenarnya kan jarak kan. So, ni X. Okay, ni jarak X kuasa 2, jarak Y kuasa 2 dapat jarak dia kuasa 2. Macam Pythagoras theorem je lah formula ni. Okay. X, Y. So, X1 dengan Y1 ni ganti apakah A dengan apakah B ni lah. Right. So, jarak P dengan A, kita akan buat punca kuasa 2. Soalan tak susah tapi dia panjang sikit. So, P kita X kan. So, X tolak A kita adalah adalah 2, 0. So, X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 0 kuasa 2. Sama dengan 3 kali ganda PB kita X tolak, so B mana? B yang ni, negatif 4, 0. X tolak negatif 4 kuasa 2 tambah Y tolak 0. Dulu 0 kuasa 2. Alright. So, sekarang ni macam mana kita nak hilangkan punca kuasa 2? Ni ada punca kuasa 2, ni ada punca kuasa 2. So, kita tahu punca kuasa 2, okay, punca kuasa 2, kalau kita kuasa 2 kan, dia akan hilang. So, apa kita buat? Kita akan kuasa 2 kiri dengan kanan. Okay, bila kita kuasa 2, saya buat ni biru lah. Bila kita kuasa 2, okay, normally apa yang orang salah kat sini? Awak lupa kuasa 2, 3 ni. Awak hilangkan pecahan ni, tapi 3 ni tak kuasa 2, which is salah lah. Okay, so apa yang jadi kat sini? Okay, bila ada kuasa 2, punca kuasa 2 dengan ni akan hilang. So, dekat bawah ni dia akan jadi X tolak 2 kuasa 2 tambah, okay, Y tolak 0 dapat Y lah. Betul. Y kuasa 2. Sama dengan, okay, 3 mesti kena kuasa 2 dapat 9. Jalan kurungan, okay, X tolak-tolak. Okay, tolak-tolak jadi apa? Tambah kan? So, dia akan jadi X tambah 4 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay, nampak tak? So, yang ni dah hilang kan? Okay, yang ada punca ni dah hilang, tapi yang tak ada punca ni kenalah kuasa 2. Lepas tu 3 ni akan darab dengan semua ni. That's why ada kurungan. Nanti ni darab ni darab ni lah. Okay. So, sekarang kita kembang. X tolak 2 kuasa 2. Ni apa formula mana ni? Okay, A tambah B kuasa 2. A kuasa 2 tambah sama dengan depan kuasa 2. Lepas tu 2 darab positif B darab A dapat 2AB. Tambah dengan belakang kuasa 2 dapat B kuasa 2. Belakang dia mesti positif. Kalau A tolak B kuasa 2, mula-mula depan kuasa 2. So, A kuasa 2. Lepas tu, 2 darab negatif B darab A dapat negatif 2AB. Nampak tak? Belakang dia mesti positif. B kuasa 2 dapat B kuasa 2. Okay, nampak tak? Awak tak payah nak kembangkan A tambah B, A tolak B. A tambah B, A tambah B. Lambat lah. Okay, so ni depan kuasa 2. X kuasa 2 dapat X kuasa 2. Okay, X kuasa 2. Lepas tu 2 darab negatif 2, negatif 4. Negatif 4 darab X, negatif 4X. Lepas tu 2 kuasa 2 dapat 4. Mesti positif kat belakang ni. Okay, tambah Y kuasa 2 sama dengan, okay, 9 ni biar je dulu. Okay, X kuasa 2. Betul. Lepas tu 2 darab 4, 8 darab X dapat tambah 8X. Belakang for sure positif. So, kuasa 2, 4 dapat, 4 kuasa 2 dapat 16. Tambah Y kuasa 2. Now boleh kembang. Okay, ada berikan muka tu. X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 sama dengan 9 darab X kuasa 2. 9 darab 8 dapat 72X. 9 darab 16, alamak, 9 dapat 16 apa? Dapat 144 Dapat 144 tambah 9Y kuasa 2.
Now, okay, awak tengok. Yang ni X dia 9. Yang ni X dia X je kan. So, kalau boleh kita nak positif. So, semua akan pindah pergi belah kanan. Semua akan pindah pergi belah kanan. Okay. So, kita dah boleh susun siap-siap. Depan dia, mula-mula sekali X kuasa 2 kat depan. So, sini 9X kuasa 2 kan. Okay, 9X kuasa 2. Sekarang, positifnya akan pindah pergi belah kanan. Dia akan jadi negatif. Nampak? Ni, pindah sini jadi positif. Lepas tu ambil Y. Kita ada Y kuasa 2 dengan 9Y kuasa 2 dengan Y kuasa 2. So semua nak kumpul belah kanan kan. So ni tulis balik. Okay, tambah 9Y kuasa 2. Okay, so ni akan jadi negatif lah. So dia akan jadi negatif Y kuasa 2. Okay, lepas tu apa lagi yang ada? X. X yang ada, okay, X yang ada 72X dengan negatif 4X. Yang ni tulis je balik 72X. Okay, tambah 72X. Okay, negatif 4 bila pindah jadi positif 4. So, dia akan jadi positif 4X. Okay, yang tinggal nombor, tak ada Y kan. Yang tinggal nombor je. So, yang tinggal 4 dengan 144. So, kat sini kita ada positif 144. Okay, lepas tu positif 4 ni bila pindah dia akan jadi negatif 4. So, negatif 4 sama dengan kosong. So, bila kita tulis balik 9 tolak 1, okay, negatif X ni 1 lah kan. 9 tolak 1 dapat 8 X kuasa 2. Ni pun sama. 9 tolak 1 dapat 8 Y kuasa 2. Okay, 72 tambah 4 dapat 76X. 76X. 144 tolak 4 dapat 140. Okey. 140 sama dengan kosong. Okey, kalau tengok ni nombor dia besar. And dia pun nombor apa ni? Nombor genap lah. So awak boleh kecilkan. So kita boleh kecilkan dia lah. Kalau tengok sifir apa ni? 4, 8. Boleh bagi 8 ke? Okey, kalau tengok ni, kalau bagi 2 dapat 4. 4 boleh kecil lagi, boleh bagi 2. So, kita try bagi 4 lah. Macam 76 pun macam boleh. 76 bagi 2 dapat 38 kan. 38 boleh kecil lagi dapat 19. Nah, so, dia pun sama. So, rasa boleh bagi 4 ni. Okay. So, kalau kita bagi 4, 8 X kuasa 2. Kalau kita bagi 4, dapat 2 X kuasa 2. Tambah 2 X kuasa 2. Ni 38 bagi 2 tadi dapat 19. Tukang kalkulator lah kan. Tambah 19X. Okay, ni bagi 2. 70 bagi 2, 35 sama dengan kosong. Right. So, inilah jawapan dia.